Karena orang yang hana mengamalkan ilmu, menyo yang hana gamalnya atau wajib, yang maksiat. Menyo hana gamalnya atau sunat, maksiat untuk khawas. Apa ji taubat orang khawas dengan taubat orang awam beda. Taubat orang awam daripada maksiat meninggalkan wajib. Taubat orang khawas, taubat daripada maksiat meninggalkan sunat. Semenan je. Tega kun tu kena nang kitab biasa pegah. Fudil bin Iyad, Solom, Malik bin Dinar. Nah, ulama-ulama dari kalangan salafus saleh bertaubat. Nyan kan taubat lagi maksiat tanya, taubat dari ghaflah. Mana ghaflah lalu hati hana teringat kepada Allah. Di orang yang katuk tingkatan khawas, lalu hati hana teringat ke Allah, ganggap maksiat. Meninggalkan buat sunat, ganggap maksiat. Nya tanya awam, buat wajib dah tinggal baru maksiat. Nya orang katuk tingkatan khawas, tinggal buat sunat juga ganggap maksiat. Arti orang nak ilmu, hana repupuk buat sunat, yang maksiat. Mia katuk yang tingkatan khawas, punya yang ada tingkatan awam mana kira maksiat. Jadi mia dah pegah sip dengan ilmu itu anda payah amai, akan si Allah kita yang lebih ho kau orang laki ampun, ho kau orang melaki, ho orang ka taubat, mengalun terima taubat. Berarti ke sia-sia hana faedah apa yang ne sampaikan oleh Allah di sepertiga malam yang terakhir.